Seorang ketua polis balai di Kelantan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah membabitkan wang kurang daripada RM1,000. Menurut sumber, pegawai berpangkat Sarjan Meja berusia lingkungan 40-an itu ditahan oleh pegawai SPRM kira-kira jam 2 petang susulan satu laporan yang dibuat oleh seorang lelaki tempatan baru-baru ini. SPRM dijangka memohon perintah reman terhadap pegawai berkenaan esok. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat mengesahkan penahanan tersebut namun memaklumkan beliau masih belum menerima maklumat penuh mengenai siasatan yang sedang dijalankan. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fera Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fera Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk terma dan syarat.